Untuk video hari ni aku nak buat prank. Untuk video hari ni aku nak buat prank duit raya Muna hilang sebab dia letak duit raya dia sepa-sepa korang. Aku nak bagi pengajaran dekat dia yang dia kena simpan duit raya dia betul-betul, bukan main letak je macam itu. Kita nak curi duit raya dia, curi dan kita sorokkan. Sekarang ni budak-budak tengah sibuk main kat luar. Jom kita ambil duit raya dia. Dia letak duit dia ni dekat dapur macam tu je. Kalau orang datang kan, orang tahu ni beg duit raya kan. Jom kita tengok duit raya dia banyak ke tak. Banyak weh. Duit raya dia banyak. Baru raya pertama weh. Banyak. Banyak weh. Duit raya Muna weh. Banyak weh. Banyak weh. Jom kita sorokkan duit raya dia. Dengar tak suara Muna? Dengar tak suara Muna tu? Dia sibuk main dengan Umar. Alung nak prank Muna sorokkan duit raya dia. Prank. Kita sorokkan jauh. Dia takkan tahu tau beg duit dia dekat situ. Sebab dia tak pernah pergi sini. Sebab dia takut gila nak pergi sini. Sebab tempat ni macam scary tau. Dia tak akan pergi sini. Jom kita tengok reaction dia. Dia cari ke tak beg duit raya dia. Mana aku tahu kau yang letak. Kau kan selalu letak ke atas tu lah. Pergilah cari. Tak ada. Itulah siapa suruh letak sepak. Kan adik kan? Siapa suruh letak sepak kan adik kan? Pergilah cari, nanti hilang. Pergilah cari. Dah cari dah. Aku tak nampak pun kau cari. Kau tak mana? Last ingatlah. Last letak kat mana? Banyak tahu. Pergilah cari kat bilik ibu. Kalau kau rasa kau letak kat bilik ibu. Kau rasa kau letak kat bilik ibu. Kau pergi cari kat bilik ibu. Dah cari. Dah cari? Tak ada. Maksudnya kau bukan letak kat situ. Mesti kau kena ingat kau letak kat mana. Cepatlah. Duit raya aku dah banyak. Dinda nampak tak duit raya Muna? Nampak? Uya nampak tak duit raya Dinda? Tak nampak. Dia nak cari kat bilik tu. Apa? Begnya dalam kereta. Naik kereta? Yakin dalam kereta?
Dah dekat 2 jam dah aku dah sorokkan beg duit Muna tu. Tapi dia masih rasa macam beg duit dia ada. Dia tak cari pun. So kita tengok beg duit tu ada lagi tak kat situ. Ni sekarang ni dia boleh senang lenang makan. Dia tak hirau pun. Walaupun aku dah tanya dia tadi, Muna, mana beg duit? Dia rasa macam ada dalam kereta, ada kat bilik. Faham tak? So kita tengok ada lagi tak beg duit tu dekat situ. Ada lagi. Simpan dia dekat, dia taklah store tapi macam tempat ayah buat kerja. Lepas tu aku letak dia punya beg duit tu kat situ. Di belakang tong biru tu. So rasa memang takkan nampak lah. Muna nangis. Muna kenapa nak nangis? Dia nangis ke? Dah lah kembar tengok tu. Tak, kenapa? Kenapa? Dinda? Kenapa beg duit raya Muna hilang? Tak tahu, tak ada duit Muna. Satu beg tu penuh, duit raya hilang. Nanti dapat lagi sekejap ni. Dalam Muna, jom lah cari lah. Jom cari. Sabar Muna, kita cari Muna, kita cari. Jangan tendang. Jangan tendang. Kau rasa siapa yang sorokkan? Kau? Kat mana Muna? Ya, aku takutlah pergi sini. Seram ah. Tak ada apa-apa. Cubalah. Kira siang ni. Ada. Kau. Kenapa kau letak sini? Aku tak suka lah. Sebab aku tahu kau tak suka pergi sini lah aku letak. Okay, jom tengok. Ada tak duit raya dalam tu Muna? So nampaknya Muna dah jumpa dah beg duit dia. Dia menggunakan kuasa air mata dia dan dia mengadu dekat ibu. So terpaksalah kita menunjukkan kat mana beg duit dia. So korang nak kita prank siapa pula lepas ni? Korang nak aku sorokkan barang siapa pula lepas ni? Komen Dinda ke Muna? So bye bye. Jumpa di next content. Bye. Ciao.